Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita pada hari ini kita akan meneruskan lagi dalam jejak iman menyusuri Rejab, Syakban hingga ke Ramadan. So saya Syafiq dari Esko Dakwah Kelab Taha Ustaz bagi sesi 526. Sebelah saya boleh perkenalkan diri saudara. Pertama kali, terima kasih kepada saudara Syafiq sudi jemput. Nama diberi Muhammad Afiq Hamzah bin Muhammad Aris, kos Degree Syariah Gunaan Kepujian. Kita akan teruskan kita punya slot pasal bulan Syakban. Okey, boleh. Okey, kita terus kepada soalan pertama. Boleh tak saya nak bertanya pada Afiq, apakah keistimewaan bulan Syakban? Okey, baik. Sebelum saya pergi kepada istimewaan bulan Syakban, jadi saya cerita sikit. Bulan Syakban ni bulan di mana? Jadi bulan Syakban adalah bulan mana dia adalah bulan pertengahan, iaitu di antara bulan Rejab dengan bulan Ramadan. Antara bulan-bulan yang kegemaran dalam yang amalan banyak dilakukan oleh baginda sendiri. Dalam keistimewaan bulan Syakban ni adalah bulan yang diangkat darjat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Bulan yang diangkat darjat. Dalam bulan tersebut adalah ada salah satu hari yang di mana dinamakan bulan Nisfu Syakban. Dalam bulan Nisfu Syakban ni Allah mengangkat darjat hamba-hambanya yang melakukan amalan-amalan sunat. Contohnya solat sunat tahajud, berpuasa, antara amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sendiri. Jadi kita sebagai manusia sendiri pun patut menjadikan amalan Rasulullah ni sebagai contoh terbaik. Dalam keistimewaan ni saya nak tambah lagi. Okey, dalam keistimewaan bulan Syakban ni yang diberikan pahala yang berganda. Mana kalau kita melakukan apa saja amalan kebaikan, amalan sunnah, Allah akan menaikkan darjat kepada hamba-hambanya. Itu saja daripada istimewaan bulan. Syakban banyak. Seperti malam nisfu Syakban. Syakban ni merupakan bulan yang ke-8. Betul. Di antara bulan Rejab, Ramadan dia dekat tengah-tengah. Bulan untuk kita menuai. Ya, betul. Okey, seterusnya kita kepada soalan yang kedua. Saudara Afiq boleh tak kongsikan sikit apakah amalan-amalan yang boleh kita buat dekat bulan Syakban? Okey. Saya dalam bulan Syakban ni, antara amalan-amalan yang kita boleh lakukan, pertama menambah bacaan Quran. Kenapa saya cakap menambah bacaan Quran? Seperti apa yang kita tengok sebelumnya masuknya bulan Ramadan, kita boleh jadikan bulan Syakban adalah bulan untuk kita melatih. Tidak semestinya kalau kita dah masuk bulan Ramadan kita perlu berlatih. Jadi kita manfaatkan dalam bulan Syakban ni, kita latih bacaan, kita latih tajwid. Jadi salah satu lagi terusnya bulan yang di mana Rasulullah sendiri bukan amalan-amalan sunnah. Kenapa saya banyak menerangkan amalan sunnah Nabi? Kenapa? Apabila kita tengok pada zaman baginda sendiri, bila Imam Ahmad ingin makan tembikar, beliau tidak tahu, yang baginda pun tidak pernah melakukan sunnah makan temikai. Di situ apakah kepentingan sunnah yang kita dapat tahu, kita boleh ambil, iaitu sunnah apabila kita melihat daripada zaman Rasulullah sendiri melakukan sunnah yang di mana memberikan darjat kepada sesiapa yang mengikut Rasulullah sendiri. Yang terakhir kita boleh lakukan dalam contoh yang saya berikan, iaitu bermaaf-maafan. Kenapa saya kata bermaaf-maafan kepada manusia? Maaf-maafan ni merupakan perkara penting. Kenapa? Rasulullah amat mementingkan hubungan antara sesama umat manusia. Kerana apa? Di dalam kehidupan kita ni tidak ada keberkatan apabila kita selalu memilih jalan untuk memutuskan silaturahim. Dan itu adalah amalan yang Nabi sendiri tidak menyukai. Itu saja daripada saya. Terima kasih kepada saudara Afiq. Okay, alhamdulillah. Saya rasa itu saja untuk video pada kali ini. Okey, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara Afiq kerana meluangkan masa bersama saya. Baik. Okey, saya rasa itu saja daripada kami. Kalau korang nak tahu siapa guest yang seterusnya,